cium tangan suami ni terkena sakit sangat. Sebelum tu saya akan risau pasal kos lah. Sebab kosnya saya tahu yang gigi saya dua depan ni dia colour berbeza. Doktor pernah cakap ada infection. So masa dulu kita mesti mahal dia. Kita pun takut lah nak pergi kan. Nak pergi tanya pun tak berani. Sampai satu hari tu memang saya memang sakit yang tahap terlanggar cium tangan suami ni terkena sakit sangat. Saya terpaksa dia pergi klinik. Saya pun pergilah ke klinik Shalindam tu. So doktor doktor terus buat rawatan nakam tu. Memang asalnya kita ingat sakit tau. Memang view sebenarnya memang tak sakit langsung. Memang mudah lah. Lepas tu doktor cadangkan untuk pasang buat rawatan crown ni lah. Lepas tu saya proceed je lah. So dia bukan je kena bayar serentak. Doktor macam bulan ni kita buat, bulan depan kita buat lagi satu kan. First kita buat acuan dulu kan. Second baru kita pasang crown ni. Kira kita mampu lah bayar kan. Gaji kan. Gaji dibayar, boleh dibayar bayar. So sekarang bila dah pakai kita macam nak senyum apa-apa je lah. Kalau dulu nak gambar ni tutup mulut. Macam saya nak excited nak senyum. Saya dah tak sabar nak gambar anak naik sekolah kan. Islam kata lah kat kita. Sebab saja saya pun tak pernah terfikir pun nak buat rawatan ni. Memang tak pernah terfikir. Sampai doktor saja okey satu mau dia mana okey boleh lah. Sebab dia bukan bayar serentak kan. Kita sebab rawatan tu ada proses dia. So kita bayar sikit lah sampai selesai. Terima kasih doktor. Kawan-kawan dekat luar sana mengenai smile over ni. Kalau yang ada masalah warna gigi ke gigi rosak ke, buatlah rawatan ni. Sebab kita pun ada confident lah. Kalau saya ni macam bekerja sebagai cikgu kan, jumpa anak murid ni dia jujur. Kalau dia tegur je kita direct kan. Kita nak ngajar kan nak suka-suka kata nganga. Kita pun macam malu kan. Buat. Sebab benda ni insyaAllah boleh. Orang kata sebelum bayar beribu-ribu tak ada. Kita mampu.